Terbaring kejap, fikir. Tutang masuk mutawif. Mat, kau okey tak? Kata. Ustaz buat tanya pula kata. Kau dah suruh aku tawaf apa sa'i sampai 3 kali. Tapi kadang kita tengok baru balik pada keluar Masjidil Haram tu. Ni pakai dia punya serban merah tu, lilit hitam apa semua, jubah putih, berkolor cantik tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana telah memberikan peluang dan ruang kepada kita untuk bersama lagi hari ini untuk episod terbaru dalam podcast Haji dan Umrah dibawakan kepada anda oleh YEG Academy. Dan kami di YEG Academy ini menawarkan khusus Haji dan Umrah ataupun lebih dikenali sebagai DUMAI, DHUMY. Tapi sekarang kabarnya dah ada peringkat degree dah, Masya Allah ya. Jadi kepada anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut lagi macam mana ya sebenarnya nak menjadi mutawif dan jemaah profesional, jadi daftar segera ataupun bolehlah orang kata survey di www.yegmy.com. InsyaAllah dah tengok dah banyak episod kita ni kan. Teringin rasa hati tu nak menjadi seorang mutawif ataupun nak menjadi seorang petugas ataupun bercita-cita tinggi nak menjadi seorang pemilik travel agent. Betul pemilik travel agency ya. Bolehlah segera mendaftar sekarang ni kerana testimoninya Masya Allah terbukti. Kita ada ramai pelajar daripada DUMAI yang kini telah pun menjawat jawatan yang hebat-hebat di syarikat travel, terutama yang berkaitan dengan haji dan umrah. Dan pada hari ini insya Allah kita bersama dengan seorang lagi alumni untuk DUMAI dan sekarang ini beliau menjawat jawatan sebagai designer dan petugas umrah di Zahra Travel. Pernah dengar kan Zahra Travel? Jadi kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum kepada Muhammad bin Aris Hazlan, betul ya? Waalaikumsalam. Ya, betul, saya Muhammad bin Aris Hazlan. Nama Muhammad Aris Hazlan adalah apa lah ya? Memang orang selalu tertukar. Dia akan sebut Aris juga. Tak apalah kata. Kan? Sebab nama Aris tu macam sesuai dengan awak, tapi bapa Muhammad juga lah nama sendiri. Okey Muhammad, terima kasih ya kerana sudi bersama dengan episod kali ini podcast Haji dan Umrah. Dan sekarang ni berapa lama dah bertugas sebagai designer dan petugas di Zahra Travel tu? Saya dah bertugas dengan Zahra Travel ni selama Allahummah 6-7 bulan lebih kurang. Baru lagi lah. Selepas graduate atau macam mana? 3 bulan pertama tu intern. Okey. Dan sekarang ni tengah probation orang kata. Tapi alhamdulillah dalam probation ni diberi kepercayaan lagi lah dengan company untuk bekerja di situ. Dah ke Tanah Suci dah? Alhamdulillah dah ke Tanah Suci. Alhamdulillah. Diberi kepercayaan oleh company. Alhamdulillah. Jadi mungkin Muhammad boleh ceritakan tentang skop tugas Muhammad sekarang ni. Skop tugas saya asal-asalnya adalah sebagai designer ataupun kita mengedit poster apa semua. Macam biasa syarikat-syarikat travel yang lain, kita nak buat poster, kita nak buat video apa semua, konten. Okey, itu adalah tugas hakiki saya lah lebih kurang di Zahra Travel. Tapi ada satu cerita tu bila bos dia macam dia kata dia nampak saya ni sebab kita daripada diploma haji umrah, saya pula background agama apa semua, jadinya dia nak bawa saya pergi ke sana. Tapi saya masih lagi ada rasa takut dalam diri tu sebab orang kata kita nak bawa jemaah ni bukan satu benda yang mudah orang kata kan. Kita kena prepare diri kita betul-betul baru boleh nak bawa. Saya pergi pada bulan 2. Bulan 2 tahun ni lah. Ya tahun ni. Sebenarnya sudah dipujuk oleh bos berkali-kali untuk pergi. Ada sampai tu dia suruh pergi bulan 1 tu jemaah dah kat sana. Dia suruh saya bergerak seorang. Bayangkan tak ada pengalaman apa semua lagi ni. Dia suruh saya terbang seorang-seorang. Makna dari KLIA ni naik flight seorang-seorang pergi terus ke sana. Saya cakap Allah Akbar bos. Tak boleh lagi bos cakap. Masih lagi gini-gini je bos, tak boleh lagi cakap. And then bulan 2 tu dia tak ada cakap apa. Tahu-tahu dia isi nama saya. Lepas tu dia cakap kau pergi buat pasport apa semua, aku tahu kau pergi. Allah cakap. Time tu kata tak apa, kita nak cari pengalaman ni, kita tak boleh nak ikut diri kita. Takut tu kita tak boleh nak ikut takut tu. Takut tu tak tahu apa tahu dia. Ya, betul. Kita kena lawan.
Kita kena lawan untuk kita dapatkan pengalaman itu semua. Rasa takut yang Muhammad rasa tu sebenarnya takut untuk apa sebenarnya? Berhadapan dengan jemaah kah, ataupun takut berada di tanah suci ke, atau macam mana? Dua-dua tu sama. Cumanya saya macam ayah saya, abang saya, dia orang dua-dua mutawif. Jadinya ayah saya ni dia pernah cakap, kita nak jadi seorang mutawif ni, ada antara benda pentingnya, dia ada selalu yang dia cakap ni ada dua benda penting. Adab dan juga sirah. Adab ni, apa kegunaan adab ni? Adab ni kegunaannya apabila kita berjumpa dengan jemaah. Macam mana kita nak layan jemaah? Ada sekali mana pun kita macam jemaah tu cerewet macam mana sekalipun, kita tetap kena sabar. Sebab apa? Kita tak tahu jemaah tu dikumpul duit berapa lama dia nak pergi umrah tu. Meskipun kita tengok hargalah 6,000, 7,000 je kata. Kita tak tahu background jemaah tu macam mana. Mungkin dia orang susah, dia kumpul duit 20-30 tahun baru dia dapat pergi. Jadi kita kena layan dia dengan baik. Itu yang penting, nombor satu adab. Yang kedua sirah. Sebab apa? Bila kita jadi seorang mutawif ni, kita akan ziarah tempat-tempat zaman-zaman Nabi dulu. Apa semua ya, tempat perang, tempat makam-makam. Jadinya sirah ni antara salah satu benda penting. Jadi benda yang buat saya takut tu bukannya di adab. Adab ni kita dalam Dumai pun kita ada belajar. Saya takutnya di bab sirah tu. Sirah ni kalau kita salah macam mana orang kata, salah cerita kat orang ni, dia rasa macam, weh, benda ni main dengan agama, kau tak boleh main-main dengan benda macam ni. Dia ibarat macam tu. Itulah benda yang buat saya takut. Saya tak boleh nak pergi lagi awal-awal tu. Jadi kata, bila bos dari Sinama terus ni kata, tak apalah, kita lawan, cuba lawan. Sebab saya pergi tu pun dari sini memanglah saya seorang, tapi di sana ada mutawif kita yang tunggu. Jadi ni kita boleh tanya dia apa masalah saya. Jadi bila dah pergi dah dicampak begitu macam dalam keadaan terpaksa pergi tu. So Muhammad macam mana handle dekat sana? Okey semua, alhamdulillah. Saya rasa ada cerita ni. Tapi tak apa, kita simpan dulu pengalaman itu. Okay. Saya tertarik dengan apa yang Muhammad bagi tahu tadi tentang keluarga, latar belakang keluarga, ayah dan abang. Ya, ayah dan abang. Betul. Maknanya pendedahan tu dah diterima daripada awal lagi. Betul. Tapi tak pernah ke tanah suci lagi sebelum itu, ataupun pernah pergi dengan ayah. Pernah dengan ayah dan Ayah pun dia ada cerita first time dia jadi mutawif. Dia kata, abah ni waktu belajar di Mesir dulu, biasalah geng-geng ni dia bukan macam kita kat Malaysia ni cuti SEM pergi ke LCC, pergi PV, Bukit Bintang, tak. Geng-geng Al-Azhar kat Mesir ni, dia orang cuti SEM dia orang pergi Madinah ke Mekah kan. Yalah, negara jiran dia kata kan. Dia pergilah ke Mekah. Lepas tu adalah seorang ni call dia. Sebab bila kata orang Al-Azhar ni mestilah orang bijak pandai apa semua kan. Ada seorang ni call dia, satu company lah daripada Malaysia ni, company travel. Assalamualaikum Ustaz, saya dari syarikat ni, boleh ke Ustaz bawa jemaah umrah pada berapa bulan, sekian-sekian lah dia kata. Ayah saya cakap, saya ni time tu baru umur 20 lebih je, abah tu 20 lebih kurang lah sekarang ni kan. Awak pun tak ada lagi dah. Tak ada lagi, mana kahwin pun tak lagi dah. Lepas tu ayah saya cakap, ayah saya tak ready lagi, tak ada pengalaman apa lagi jadi mutawif ni. Sebijik macam awak tu. Dia tak ada pengalaman apa. Jadinya dia kata, saya tak boleh lagi. Tak apa Ustaz, kita bagi masa seminggu 2 minggu untuk Ustaz training dulu kata kan. Itu petang tu lah dia call. Dah letak telefon, malam tu dia call balik. Assalamualaikum Ustaz, tolong pergi ke airport ni segera, kita ada jemaah baru sampai. Yang ayah saya ni macam dia jadi macam blur kan? Blur lah. Sebab petang tu call kata bagi masa 2 minggu. Tahu-tahu malam tu call suruh pergi tengok jemaah lah. Masya Allah. So bila jadi dekat awak, maknanya pengulangan ni dia macam saya fikir macam ayah saya pun dulu dia lawan rasa takut tu untuk dapatkan satu pengalaman yang berharga. Orang cakap kan. Jadi saya ni zaman dia tu handphone tak ada, FB tak ada, Google tak ada, nak cari ilmu apa semua kan. Kita ni zaman dah ada media sosial apa semua ni, jadi sepatutnya lagi mudah untuk kita lawan rasa takut tu, tak ada masalah pun sebenarnya. Betul. Kalau daripada segi latar belakang pendidikan pula macam mana? Memang sekolah agama ke atau macam mana? Saya sekolah agama daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Di Pahang ni ada sekolah menengah agama di bawah Jabatan Agama Islam Pahang.
Saya sebenarnya terdetik dalam hati lepas UPSR tu nak masuk sekolah menengah biasa. Tapi ayah ni bila seorang ustaz, faham lah. Setiap kali saya ada niat nak pindah, ada niat je, rotan tu dia dah sap begitu dah. Niat tu je Niat, baru niat, belum pindah lagi. Itu kalau pindah tu saya silap tak duduk rumah dah rasa. Betul lah tu kan. Jadi dia memang nak anak-anak dia ni berlatar belakangkan agama. Jadi masuklah. Cuma kita ni budak degil. Masuk sekolah agama macam-macam hal, buat gaduh lah, itulah, inilah. Gaduh juga nampak baik. Nampak baik kan? Nampak gini lah baiknya. Okey. Waktu sekolah itu ada gaduh lah, itulah, inilah ya. Sampai kata 5 SPM okey, tak ada masalah. Cumanya timbul masalah bila nak pilih nak ambil diploma apa. Waktu tu kita mohon UPU. Bayangkan kita ni daripada sekolah agama. Lepas tu mohon UPU, dapat-dapatnya tempat-tempat yang tak mengena dengan agama. Adalah ambil akaun lah, apalah, bisnes lah. Kita fikir macam dapat tu memang lah macam dapat satu peluang. Tapi teringat dekat rotan tadi tu. Saya dia sebenarnya boleh je saya nak masuk situ. Cumanya saya fikir macam mak saya pun orang yang berlatar belakangkan agama, ayah saya berlatar belakangkan agama. Mungkin kita nampak macam ibu boleh ke mana masuk sini, mungkinlah dia cakap ya boleh apa kan. Cuma kita tahu isi tersirat dalam hati dia tu, kita ni anak dia apa semua, kita tahulah kan. Dia nak anak-anak dia ni belajar agama. Jadinya saya pun fikir dalam otak saya, ya Allah, time tu sebenarnya dah mati akal sangat lah. Dan macam mana sebenarnya tiba-tiba Dumai masuk pula dalam pilihan untuk meneruskan pengajian itu, kita akan sambung selepas ini. Okey, terus bersama dengan podcast Haji dan Umrah. Jangan lupa untuk terus bersama kami, hashtag paling ramai, hashtag paling dipercayai, hashtag paling besar, hashtag terbukti. Kembali bersama kisah Muhammad selepas ini. Kau tak ada background agama, kau tak boleh nak masuk Dumai, latar belakang agama. Tidak menjanjikan di dalam Dumai ni anda akan mudah. Assalamualaikum PU. Nama saya Hidayah. Saya ada nak tanya soalan sedikit lah dekat PU. Okey, bagaimana diploma haji dan umrah boleh memberikan nilai tambah kepada kerjaya seseorang dalam industri pelancongan Islam? Pertama sekali, sebenarnya kita tahu diploma Pusat Haji dan Umrah ni adalah satu program yang tak asing lagi, dan antara salah satu faktor yang hari ini kita perkenalkan kepada masyarakat, lebih lagi kepada anak-anak muda kita, kerana kemampuan mereka untuk berfikir luar kotak, untuk mengeluarkan lagi idea, untuk mencambahkan lagi cadangan-cadangan yang bernas, supaya situasi ataupun demografi haji umrah tu tak tertumpu kepada golongan agamawan semata-mata. Jadi kalau kita dapat fahami hari ini, mereka bukan saja diajar dari sudut pengajar Islam, tetapi mereka juga diajar tentang pengurusan perniagaan, pengurusan dalam kumpulan, dan inilah yang memainkan peranan besar supaya mereka faham bahawa haji umrah ini bukan sahaja soal menjadi seorang mutawif, tetapi lebih fokus kepada untuk meningkatkan kredibiliti diri mereka sebagai seorang penjual di luar sana nanti. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan podcast Haji dan Umrah. Bagi anda yang menonton mahu pun mendengarkan episod terbaru ini, terima kasih banyak-banyak. Kita bersama dengan seorang alumni untuk Dumai, iaitu Muhammad bin Aris Hazlan. Sekarang ini bertugas sebagai designer dan petugas umrah di Zahra Travel. Baru berumur 21 tahun, Masya Allah. 21 tahun keluar Dumai terus dapat kerja designer. Alhamdulillah. Betapa untungnya kan. Pelajar-pelajar sekarang lah kan. Tadi saya flashback sikit lah ya. Bagaimana satu ketika dahulu nak buat pilihan untuk meneruskan pengajian, peringkat universiti tu rasa macam lama nak ambil apa, diploma apa, kan. Betul. Tapi dapat tawaran dalam bidang lain, akaun pun dapat Memang tak ada akaun ke apa? Tak, ambil akaun dekat sekolah, tapi kita lagi banyak belajar agama tu, rasa macam tak kena pula kalau ambil akaun. Memang tak suka pun buat matematik ni sebenarnya. Sama lah. Tapi ditawarkan memang dapat khusus dapat tu. UPU tu memang. Okey, bagaimana Dumai tiba-tiba menjadi pilihan? Bagaimana Dumai menjadi pilihan? Tak ada terfikir dalam otak pun lagi waktu tu kita nak jadi mutawif ke, kita nak jadi ustaz ke, kita nak jadi itu, tak ada.
Dalam bidang agama ni kita tak tu lagi, sebab kita dapat yang tu, kita dapat yang yelah yang UPU bagi tu, rasa kita dah kira dah, kalau lagi account belah sini, kalau lagi belah business kita ke sini. Tapi ada sehari tu abang saya pun dia tahu. Abang saya ni ada 2 orang, seorang tu tahu, seorang lagi masih belajar lagi sekarang. Yang masih belajar ni dia cakap dia tahu yang saya ni dapat UPU ni bukan bidang agama. Tiba-tiba dia ada screenshot dekat FB Dumai punya poster ni lah. Dia send dalam group, dia cakap, Mat, dia kata, baik bahasa Pahang lah ni, dia kata, baik awak ambil ni kata apa. Lagi elok dia cakap, daripada awak ambil ni kan tak tahu awak lepas ke mana. Abah bidang gini, dia kata takkan awak nak ambil. Gitulah saya cakap. Bukan satu keputusan yang mudah lah nak ambil kan, sebab lama fikir, kalau aku ambil bab ni, kata boleh ke aku nak jadi mutawif, saya cakap. Sebab tengok pengalaman Abah tu bukanlah satu benda yang mudah untuk kita jadi mutawif ni kan. Fikir Lala kata, kalau aku fikir lama-lama ni tak bila boleh masuknya, kata kan. Yalah. Lala mesej lah juga. Mesej lepas tu kita, yalah, dalam urusan nak masuk, kita ada orientasi apa semua. Masuklah dalam Dumai ni. Cumanya macam saya cakap tadi, kita tak boleh takut dengan satu benda. Macam nak masuk Dumai ni sendiri, diploma haji umrah ni, kita tak perlu background agama. Kita tak perlu. Kau tak boleh nak cakap kat orang, kau tak ada background agama, kau tak boleh nak masuk Dumai. Berapa ramai kawan-kawan saya, semesta saya, bukannya daripada bidang agama. Betul. Tapi Alhamdulillah sekarang diorang banyak je yang bekerja di syarikat-syarikat travel. Ada yang dah jadi mutawif sekalipun, bukannya bidang agama pun. Betul. Tapi engkau tak ada hak untuk merendahkan orang. Tak ada agama, tak ada bidang agama, tak boleh masuk Dumai. Tak ada. Dumai dia akan terima semua. Andai kata kalau kau tak ada kredit sekalipun dalam SPM, tapi Dumai dia sediakan CBS, Certificate Business. Betul. Certificate Business Studies. Ambil Certificate Business Studies tu and then masuk Dumai. Tak ada masalah kalau kata SPM tak ada kredit. Jadinya bukanlah nak kata kau kena, kau tak payah bidang agama ni, maksudnya macam tak payah belajar agama pun boleh je masuk Dumai. Tak. Belajarlah juga agama tu kalau boleh. Belajar agama ni bonus bila kita masuk Dumai nanti. Ya. Sebab apa-apa yang kita belajar dalam Dumai ni sekalipun, ya, apa ni FIAG ke apa yang kita belajar dalam tu sekalipun, sekurang-kurangnya kita ada pengalaman. Yang tak ada pengalaman ni bukan kata dia tak boleh belajar, dia boleh belajar. Boleh juga. Kita pun boleh tolong ajar dia apa semua kan. Asalkan ada kemahuan tu. Ya, kemahuan. Di mana ada kemahuan, di situ ada highway. Masih melekat dia punya. Ingatkan zaman kita dulu je kan. Dulu jahil juga, budak rempit juga. Muhammad, bila awak ada latar belakang pengajian agama, awak rasa bila masuk Dumai tu rasa lebih mudah ke, ataupun ada benda baru yang awak belajar dekat Dumai tu? Dalam hidup ni tak ada benda yang mudah. Meskipun kita ada bidang latar belakang agama, tidak menjanjikan di dalam Dumai ni anda akan mudah je, flow dia cantik je, tak. Sebab apa? Mungkinlah waktu dulu kita belajar fiqh je, kita tak belajar macam mana nak menguruskan jemaah. Nampak? Tu beza dia. Menguruskan manusia pula tu. Menguruskan manusia, bukannya manusia biasa-biasa, belum jumpa jemaah yang sakit apa semua lagi. Tu belakang cerita pula kata kan. Jadinya kita ni macam mana nak kata ya? Allahumma salli ala Muhammad. Dia macam mana awak mewujudkan rasa macam suka pula dengan Dumai tu? Yang tu dia sebenarnya memang dari dulu minat mutawif ni, cumanya tak, lepas SPM tu tidak terfikir langsung nak ke arah mutawif. Tak terbuka hati. Tak terbuka. Sebab kita tengok, saya tengok ayah saya bawa orang, bawa jemaah umrah apa semua kan. Kita tengok bawa, lepas tu jemaah jadi happy. Dia, walaupun kita dalam keadaan stres, kita handle jemaah apa semua, tapi bila kita selesaikan salah satu masalah jemaah tu, kita tengok jemaah senyum je, kita macam ya Allah, rasa leganya diri ni, kata tengok, rasa macam kita lepas satu benda tau. Walaupun dalam keadaan penat ni, ibarat kita ibarat
apa abang tolong mak ayah dia kata kan. Penat mak suruh basuh pinggan dapur, tolong kata penat serabut tapi pak mak ulu duit lagi. Oh, saya tolak balik saya. Weish, tak adanya. Time tu punyalah happy-nya orang kata kan. Ibarat dia macam tu lah. Tapi dia beza dia sebab kita tolongnya di sana. Betul. Di tanah suci. Itu lagi tinggi ganjarannya. Itulah antara yang pelanggan benda orang kata paling best sekali orang cakap. Ya, tapi saya nak kembali kepada saat pertama kali Muhammad berada di sana. Ada benda momen tu yang sebenarnya Muhammad nak ceritakan. Sebab tadi tu dicampak orang kata apa? Macam bos kata engkau berenang je datang aku campak kau terus kat situ kan. Sebab apa? Banyak sangat bagi alasan tak nak pergi ni kan. Sekali bos kata siapkan pasport terus pergi. Betul. Dalam keadaan begitu bila sampai di sana macam mana handle jemaah? Kita cerita dari mula lah, daripada di KLIA. Ya. Dia dalam masa yang singkat sebenarnya nama dibagi. Lepas tu tak sampai sebulan nak kena fly dah. Jadi kita biasalah orang nak pergi umrah ni kan, nak kena jumpa mak ayah, nak kena jumpa nenek apa semua. Sampaikan hari last sebelum nak gerak tu pun saya bawa balik daripada Pahang. Tak sempat tidur lagi. Kemas-kemas beg pun tak kemas, barang pun tak kemas lagi. Kemas-kemas beg, zip. Tahu-tahu dah pukul apa, Allah dah nak kena pergi airport dah. Tak apalah, ambil beg pergi airport. Mata gini sampai airport ingatlah ada jemaah yang datang lambat ke apa. Rupanya jemaah semua bagus datang awal. Dah nak kena layan satu hari lagi. Tak apalah, tu tugas kita. Check in bag apa semua. Kita tak nak lagi lah cerita yang tu. Cuma yang kita nak cerita bila sampainya di Tanah Suci orang kata kan. Sesampainya kita di Tanah Suci, flight kita orang ni transit di Dubai. Merasalah jadi orang kaya kejap. Walaupun transit 4-5 jam je kata merasalah orang kaya. Yelah, nak beli kopi situ pun fikir banyak kali. Dia macam ya Allah, nak beli kopi je, nak try exchange duit dulu kata. Baru lepas kata kan. Duit pun kata tak apalah kata, tak jadilah. Baik duduk sana minum air mineral je kata. Air mineral pun masalah. Air mineral pun mahal. Aduh. Okey, cuma pengalaman yang bestnya sebab bila transit di Dubai kami naik Emirates. Tak pernah lagi dalam pengalaman naik kapal terbang Airbus. Airbus ni dia 2 tingkat besar lah orang kata kan. Walaupun 25 orang je jemaah, tapi merasa naik Airbus. Daripada Dubai nak ke Jeddah. Saya turun di Jeddah dulu. Sesampainya di Jeddah, kita orang bermikot di atas flight. Maknanya dah pakai ihram siap-siap. Kita ni pula memang tak boleh tidur lah. Kita sebagai petugas ni memang dari KLIA tu, waktu saya tidur saya rasa di Dubai tu je. Itu je. Saya rasa bayangkan daripada Pahang tu, saya fikir dalam flight tu, saya cakap aku ni daripada Pahang ni kata, atas flight dah sampai Dubai, aku tak tidur lagi ni kata ni. Macam mana aku dah sampai sana ni nanti. Sampai je Dubai tu, di ruang menunggu tu, aku rasa inilah waktu nak lelap. Rasa macam sekejap je lelap tu, rasa macam buka balik tu, dah nak boarding, nak kena naik flight dah. Cakap tak apalah, naik pakai ihram. Dalam flight pun macam biasa tak boleh tidur. Dan waktu paling penting sekali yang petugas tak boleh tidur adalah daripada Dubai tu nak ke Jeddah. Sebab apa? Waktu tu nak mikot, kita kena ingatkan jemaah. Bukannya semua jemaah ada pengalaman buat umrah apa takut semua. terlepas ya. Ada jemaah yang first time apa semua. Jadi kita kena berjaga. Sampai jadi Jeddah, mutawif Zahra Tabi Ustaz Isham dia sambut kita orang kat sana. Kebetulan saya pergi tu dengan isteri dia. Saya bawa isteri dia dari Malaysia lah. Masalahnya dia jemput saya tu, dia bawa bunga. Saya ingat nak bagi saya, cakap Ustaz saya dah shaking-shaking ni, dah takut dia ni Ustaz cakap. Jangan macam-macam kata. Tak lah, aku nak pergi bini aku. Dia kata okey tak apa, turun bawah. And then yelah, kita masih lagi dalam keadaan penat. Nak naik bas, kita nak terus ke Jeddah. Kita terus ke hotel kan. Terus ke hotel. Sesampainya di hotel, kita nak urus ke hotel lagi. Apa semua nak check in. Lagi jemaah tak jumpa bilik. Lagi tu petugas tak boleh masuk bilik. Betul. Beg-beg saya ni semua kat luar lagi. Kita sebagai petugas ke, mutawif ke, engkau lagi jemaah-jemaah kau ni tak dapat bilik, kau jangan menganda-ganda kau nak duduk dalam bilik kata. Ya. Sekalipun bilik kau kena ambil, kau tidur luar pun tu tak apa je kak. Janji jemaah-jemaah kau semua dapat bilik. Sebab apa dia orang bayar mahal kata.
selesaikanlah jemaah dulu ni dalam keadaan ihram ni, selesaikan dulu kat bilik apa semua. Mata ni tak berapa betul dah ni. Ya jemaah cakap benar. Ya betul. Okey, jemaah dah dapat bilik. Lepas tu Mutawif tu cakap dalam grup WhatsApp, dia kata kita bagi masa sejam 2 jam. Lebih kurang gitulah. Rehat, lepas tu kita terus pergi buat umrah. Rehatlah sejam 2 jam. Masalahnya tak boleh rehat. Tak boleh rehat. Saya dah tangkap gambar apa semua. Masuk bilik, buka laptop, submit gambar pula. Masuk dalam. Lepas tu kejap. Mat mana? Cepat turun dia kata. Kita nak pergi buat umrah ni. Tu dia. Bila aku boleh tidur ni, tutup laptop. Tak apa, pergi buat umrah. Mutawif depan, saya tugas kat belakang. Mana kita nak jaga Jumaat waktu tawaf lah. Hotel kita orang ni jauh. Dalam 1 kilometer, tapi kita naik shuttle bus. Kita tak ada jalan kaki. Naik shuttle bus, kebetulan pula berhentian shuttle bus tu dia memang dia berhenti depan hotel kita orang. Jadinya siapa yang duduk hotel tu special lah kata kan. Memang dapat betul bus berhenti situ. Naik bus pergi ke stesen bus di belakang Menara Jam tu. Jalan kaki kita pergi ke Allahumma selamat Masjidil Haram. Waktu nak buat umrah tu, waktu buat umrah ni lah benda paling banyak benda berlaku saya rasa. Nak buat umrah first time, dan saya pergi tu sebelum bulan puasa. Jadinya bila sebelum bulan puasa ni orang dah start ramai. Ramai, betul. Ramai, terlampau ramai. Dan saya balik tu pun, saya balik, tapi bila tengok balik live untuk apa ni bulan puasa, orang kata penuh orang, full pack. Saya pergi tu dalam keadaan masih lagi musim sejuk, orang kata. Malam pula waktu kita orang buat umrah tu. Malam apa? Siang lupa. Dan waktu tawaf tu, Mutawif macam biasa dia akan bawa. Waktu tawaf tu lah 25 orang ni. Tak tahulah macam mana habis tawaf tu tak sampai 25 orang. Rupanya Seorang hilang. Jadi kita pun check lah dalam WhatsApp mana jemaah semua ni, sebab kita pun dah cakap semua jemaah kena alert dalam WhatsApp. Lepas tu bila kita check, jemaah tak reply. Kita dah tunggu hampir sejam. Lepas tu kata tak ada juga, tak apalah, yang ada ni kita teruskan buat sa'i. Jadi kita orang pun pergi buat sa'i. Bila pergi buat sa'i, habis saja sa'i tu. Sa'i ni pada musim sejuk adalah satu benda pengalaman yang orang kata sakit sebenarnya. Musim sejuk sakit Dia sejuk, musim sejuk ni best waktu dekat tawaf tu. Kat sa'i ni tak tahulah orang lain, tapi bagi saya dengan jemaah saya pun dia cakap gitulah. Dia kata sebab tempat sa'i ni dia ada kipas. Kipas yang besar ni, bukan macam mana nak cakap, dia besar lah kipas orang kata kan. Kipas besar lah orang kata kan. Lepas tu dia ada aircon. Tempat tertutup. Lantai dia pula sejuk gitu. Jemaah ni banyak yang balik, dia kata, "Ustaz, saya tak rasa kaki lah Ustaz," kata. Sejuk sangat ni. Terlampau sejuk kata. Itu pun saya pergi tu waktu nak habis dah musim sejuk. Betul. Bayangkan kalau musim sejuk betul, kata. Apa ni jemaah kata, "Ya Allah Ustaz, sejuk sangat ni Ustaz," kata, "tak larat ni." Jangan kata jemaah, saya yang muda ni pun rasa kebas kaki ni, kata. Lepas tu kita berhenti sekejap. Okey. Kita kena minum dulu, insya-Allah, dan kembali selepas ini dengan ceritanya. Saya rasa banyak lagi cerita menarik daripada Muhammad selepas ini dalam podcast Haji dan Umrah. Kembali selepas ini. Tak pernah hayat lah dalam sejarah Islam ni orang buat umrah 3 kali sa'i. Balik ke hotel, rupanya ada seorang lagi. Bagaimana kemahiran dari diploma haji dan umrah boleh digunakan dalam industri pelancongan dan hospitality yang lebih luas? Okey, baik. Bila kita tengok orang yang biasa bawa jemaah umrah dan haji, mereka adalah jemaah ataupun mereka adalah seorang mutawif. Lebih baik daripada orang yang bawa mana-mana percutian. Sebab apa? Kita menyantuni dengan ilmu. Kita menyantuni dengan kasih sayang, mengajak orang datang ke Baitullahil Haram dan Madinah. Jadi bukan treatment yang kita buat di dalam haji dan umrah ni akan bagi lebih banyak kebaikan apabila kita buat jemaah yang lain yang tidak terlibat dengan haji dan umrah. Contoh kata kita biasa angkat beg, kita biasa bagi senyuman, bagi tazkirah, itu juga benda yang boleh apply kan kalau kata orang tu pergi melancong, tengok satu negara yang mungkin ada kesinambungan Islam seperti Turki, Palestin dan sebagainya.
Kembali lagi bersama dengan podcast Haji dan Umrah. Hari ini kita bersama dengan alumni Dumai, iaitu Muhammad bin Aris Hazlan. Sekarang ini bertugas sebagai designer dan petugas umrah di Zahra Travel. Okey, jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami di Dumai. Layari www.yegmy.com, dan kalau anda berminat untuk mengetahui tentang peringkat sijil, diploma dan juga degree pengurusan haji dan umrah, cepat-cepat daftar ataupun tanya untuk sebarang info. Okey, jangan lupa hashtag kami. Misi kami melahirkan mutawif dan jemaah profesional. Hashtag paling ramai, hashtag paling dipercayai, hashtag paling besar dan terbukti. Kita nak sambung sikit Muhammad tadi ni. Cabaran Muhammad membawa jemaah buat kali pertama di Tanah Suci musim sejuk. Sampaikan jemaah semua tak nak kebas, tak nak buat sa'i. Ini benda yang bukan senang sebenarnya, dalam keadaan tak cukup tidur. Betul. So pengalaman tu sebenarnya bukan senang lah ya. Ya, betul. Saya sampai lepas daripada buat tawaf tu, duduk kejap kat tepi tu, terlelap 5 minit. Bangun sebab apa? Lantai sejuk. Naik ke atas, rupanya tempat sa'i lagi sejuk. Ya Allah, kata Yang tingkat atas. Yelah, daripada tempat tawaf tu kita nak naik ke tempat sa'i. Saya duduk dekat tu, laluan tu. Saya duduk tepi tu, duduk kejap, tunggu mana ya Allah jemaah ni, kata doa macam-macam lah, kata ya Allah cepatlah jumpa sikit jemaah ni, kata tak larat dah aku ni, kata jumpa tilam memang nak lelap je dia cakap. Lepas tu terbangun tu, mutawif benda semua ada kan tu, mana yang ada lah, kata tak apalah kita pergi je lah buat sa'i, cakap. Lepas selesai sa'i tu, macam saya cakap tadi lah, sa'i ni ada yang kebah kaki apa semua. Selepas selesai sa'i tu, tahallul apa semua, nak balik tu, kita dah balik, saya dalam keadaan ihram. Dah balik, tiba-tiba mutawif call. Baru sampai hotel, mutawif call, Mat, ada seorang jemaah ni tak sa'i lagi, tolong bawa dia. Saya cakap ya Allah, kata. Tapi saya ingat balik boleh dah, relax dah. Ingat balik boleh relax walaupun Masya kita Allah. nak masuk gambar video lagi. Cuma kita kata boleh nak jumpa tilam lah, orang kata kan. Saya cakap ya Allah, kata. Cuma saya letak dalam otak saya, cakap ni cara kau nak cari pengalaman, Mat. Kau pergi je, kata. Okey. Dah sampai hotel, naik bas balik bawa jemaah tu. Jemaah tu kat hotel rupanya. Kita puas mencari dia balik hotel. Ya Allah, kata, dah lah sebilik dengan saya. Allah. Bayangkan kita ni mencarilah dia area situ kan. Yang dia ni boleh balik ke hotel. Saya cakap ya Allah, ini orang kata macam-macam kerenah perangai jemaah ni, orang kata kan. Dah balik, cakap okey tak apalah. Saya tanya dulu, Haji dah langgar larangan ihram ke? Belum lagi. Okey dah, jom kita buat sa'i. Jalan kaki, pergi naik shuttle bus, pergi buat sa'i, kebas lagi kaki. Lepas tu cakap yang tu ingat dah lepas dah lah, tolong dia tahallul apa semua. Balik pergi hotel, rupanya ada seorang lagi Tak buat sa'i lagi. 3 kali sa'i hari tu. Sekali tak pernah hayat lah dalam sejarah Islam ni orang buat umrah 3 kali sa'i. tawaf sekali 3. Tawaf sekali, sa'i 3 kali, tak pernah hayat orang buat. 3 kali lah merasa kebas kakinya. Ya Allah, kata. Balik bilik tu cakap, nak kata ya Allah, daripada aku dalam flight ni, cakap dekat Dubai lah aku last tidur. Macam mana aku boleh 3 kali sa'i ni? Ya Allah. Terbaring kejap, fikir, tutang masuk mutawif. Mat, kau okey tak? Kata ustaz buat tanya pula, kata kau dah suruh aku tawaf apa sa'i sampai 3 kali. Tak apalah, kata, itu pengalaman, cakap kan. Lepas tu dia pun duduk sebelah saya, dia cerita, aku saja nak test kau, Mat, dia kata. Sebab apa, nak jadi mutawif ni bukan benda mudah. Ni kau kena main dengan mental ni, dia kata. Ini baru kau layan layan aku, belum kau layan jemaah lagi, dia kata. Sebab apa, dia yang suruh, kata kan. Belum kau kata jemaah ni nak itu, jemaah ni nak ini, semua kau kena layan, dia kata. Lepas tu bila saya fikir balik, oh iya betul juga ya. Kita nak tak nak macam mana pun kita kena layan juga jemaah tu macam adik-beradik kita, macam family kita. Sebab apa, dia orang bayar mahal-mahal. Yang tu kena kita dalam mindset otak kita ni, jemaah yang jemaah dulu. Nombor 1 kan. Nombor 1 jemaah dulu. Tak kisahlah kau bos company ni ke, kau bos company tu ke, bos sendiri sekalipun, jemaah nombor 1. Bos tak dapat bilik pun tak apa, jemaah nombor 1. Betul. Itu dia.
Hebat Itu pengalaman kat Mekah. Okey, masa tengah pening-pening tu kan, sa'i 3 kali ada tak rasa macam kenapalah aku ambil kursus ni? Tak ada. Tak ada rasa. Dia sebenarnya macam-macam pemain dalam otak dia tu. Aku bunuh diri sini pun tak apalah. Sebab apa? Sebab time tu risau. Andai kata aku balik hotel ni ada seorang lagi tak buat sa'i, biarlah aku balik Malaysia kali pun. Aku yang hilang. Biarlah dia orang cari aku pula. Biarlah kata tak larat dah ni cakap ni. Ini kalau aku suruh mutawif ni pun dia pun tak nak buat ni cakap ni. Okey. Tapi sebenarnya itulah ya ujian yang kita kadang-kadang tak jangka. Betul. Itu baru yang pertama, trip yang pertama. Trip yang seterusnya tu bukan kira haji lagi. Betul. Trip yang seterusnya kita tak tahu ujian macam mana lagi kan. Kita kena hadap je kata. Bila okey, kita nak balik kepada semasa pengajian Muhammad dulu di Dumai. Okey, dengan perangai jemaah ya, dengan pengurusan emosi untuk diri kita sendiri, bab hukum hakam dan sebagainya, macam mana pembelajaran di Dumai itu membantu Muhammad ketika itu? Pembelajaran dalam Dumai ni, kita ni banyak subjek. Tapi bila orang cakap Dumai ni, diploma haji umrah ni, mesti orang ketengahkan, kau ni belajar fiqh haji saja, kau ni mesti belajar bahasa Arab saja, kau ni mesti belajar ini bahagian-bahagian agama saja. Tapi benda tu bukan. Sebab bila kita masuk Dumai ni, bukan saja kita belajar pasal fiqh haji apa tu semua, kita belajar juga pasal airport handling, antara salah satunya. Airport handling ni salah satu benda yang penting juga. Macam mana kita nak handle dekat airport tu nanti. Kadang ada seorang yang saya jumpa jenis pergi airport, aku nak buat apa? Macam mana aku nak check in beg jemaah? Macam mana aku nak dapatkan boarding pass? Jadi dalam airport handling tu semua benda kita belajar dalam. Jadinya kita tak tergagak-gagak lah bila sampai di airport apa semua. Macam saya, apa yang subjek yang menolong saya dekat sana, nak kata saya rasa boleh fiqh haji lah saya rasa. Fiqh haji ya. Fiqh haji dengan outbound. Okey. Dua tu. Okey, fiqh haji ni apa yang penting ni? Fiqh haji ni dalam ni kita belajar fiqh-fiqh, soal jawab apa semua. Jadi bila jemaah tanya soalan jemaah ni, kadang-kadang yang kita tak belajar tu dia boleh tanya. Yang kita tak belajar, itu yang saya cakap saya takut tadi tu. Itu antara salah satu juga tu. Jemaah ni soalan dia kadang luar daripada akal kita lah kadang. Macam mana ustaz kalau Kaabah ni terbang ni, kata macam mana saya nak tawaf, kata macam mana kalau Kaabah ni roboh, saya nak tawaf belah mana ustaz? Ada je jemaah yang tanyanya, kata macam aku bila masa pula lah Kaabah ni nak robohnya, bila masa nak terbangnya, rasa kalau Dajjal keluar pun orang lagi masuk dalam Kaabah juga, kata. Tak apalah, kita layan lah, kata. Pusing je, kata. Kita nampak mana tapak Kaabah tu, kita pusing lah ikut dia, kata kan. Macam mana dia boleh tertimbul dalam otak dia nak tanya benda gitu kan. Tak apa, kita melayan lah kenah jemaah ni. Tapi yang macam saya cerita tadi lah, fiqh haji, fiqh haji umrah ni, benda tu antara salah satu benda yang kita belajar. Dan fiqh haji umrah ni bukan kita belajar satu semester je. Kita ada fiqh haji 1, fiqh haji 2, fiqh haji 3. Jadi dia nombor 1 ni beginner lah, nombor 2 ni hard, nombor 3 ni expert lah orang kata kan. Jadinya kita belajar sikit. Sebab kalau kita nak hentak 3 ni tu, okey, kita bayang kita ada 6 semester. Kalau lah kita belajar fiqh haji umrah tu SEM 1 ni, sampai SEM 6 ni kita masih ingat lagi? Tak ingat lah. Mungkin kita tak ingat Jadinya sebab tu kita ambil fiqh haji 1, 2, 3. Mungkin fiqh haji 1 tu waktu SEM 1, fiqh haji 2 time SEM 3, fiqh haji 3 time SEM 6. Dan satu laginya yang airport handling tadilah. Yang satu lagi outbound. Saya ni, saya tak tahulah lak saya macam mana waktu semester 6 ni. Bukan lak orang kata lak baik ni, lak buruk ni orang kata ni. Saya dapat 2 subjek core yang sakit orang kata, outbound dengan inbound. Outbound kita nak buat trip luar negara, inbound kita nak buat trip dalam negara. Tapi outbound tu kita tak adalah buat trip luar negara, betul kata kan. Cumanya kita nak menguruskan 2 trip ni dalam waktu 1 semester tu. Dalam 1 semester tu kita nak buat 2 trip ni. Dalam otak kita ni fikir, Allah macam mana ni, macam mana. Tapi bila kita masuk syarikat travel, sebenarnya benda tu biasa. Sebab apa, dalam sebulan kadang 3-4 trip umrah kita nak buat kan. Cumanya waktu belajar ni kita akan rasa pening, kata ya Allah penatnya, kata outbound inbound ni. Tapi bila kita masuk ke dalam outbound inbound ni, barulah kita tahu macam mana nak menguruskan satu-satu trip. Dia sebab teknikal
Dia lebih kepada teknikal. Betul. Macam mana kita nak sewa bas, macam mana kita nak sewa tour guide, macam mana kita nak sewa macam mana kita nak cari tempat kita nak melawat apa semua. Mungkin benda tu kita nampak benda tu dalam Malaysia saja, tak. Bagi saya tak. Sebab apa, bila kita sampai sana pun kita akan fikir benda tu juga. Kita nak pergi mana-mana dengan bas, sewa bas. Kita nak pergi ziarah, kita kena contact dulu tempat ziarah tu buka ke tutup. Orang ramai ke tak ramai. Macam kita orang pergi sana, sampai di Taif. Biasanya Taif ni orang nak naik kabel car. Bila nak naik kabel car ni beratur ramai. View memang cantik kabel car ni. Cumanya alhamdulillah hari kita orang pergi tu terus je tak ada beratur. Oh, okey. Beli tiket terus naik. Alhamdulillah tak beratur. Tapi saya cakap ustaz ada call ke apa, sebab pergi pun pergi macam tu je kan. Saya pula yang tegur ustaz yang tu kata. Saya rasa ustaz lepas ni kita kena call lah, saya kata. Sebab kita tak tahu benda yang akan berlaku. Contoh kalau kita nak pergi muzium ni, nak pergi muzium tutup. Tak payah contoh ni, waktu kita orang pergi nak pergi tempat buat Al-Quran, kilang Al-Quran, pergi-pergi tutup. Pergi-pergi tutup. Kita orang ni macam ustaz ada call tak ada. Jadinya dalam outbound ni kita belajar, kita kena tengok. Kalau kata kita tak call pun orang tu, kita tengok dia punya media sosial ke apa, adakah tempat tu buka, adakah tempat tu tutup. Jadinya benda tu banyak membantu orang kata. Maknanya kita outbound ni mempersiapkan macam kita nak buat persediaan untuk pergi ke suatu tempat tu, kita apa yang kita perlukan dalam sesebuah trip tu kata. In advance lah. Kita betul. buat persiapan awal terlebih dahulu. Betul. Baik, cantik tu ya. Kita akan sambung lagi tentang sesi pembelajaran di Dumai dan bagaimana diaplikasikan di Tanah Suci oleh Muhammad sebentar saja lagi. Terus bersama Podcast Haji dan Umrah. Jangan lupa hashtag kami paling ramai, hashtag paling dipercayai, hashtag paling besar dan hashtag terbukti. Saya ni tengah record video ni, tiba-tiba mutawif tu tarik tangan saya, Mat, kau uruskan jemaah ni. Kata aku nak jemaah nangis. Nama saya Hidayah. Saya ada nak tanya soalan sedikit lah dekat PU. Okey, bagaimana diploma haji dan umrah boleh memberikan nilai tambah kepada kerjaya seseorang dalam industri pelancongan Islam? Pertama sekali, sebenarnya kita tahu diploma Pusat Haji dan Umrah ni adalah satu program yang tak asing lagi, dan antara salah satu faktor yang hari ini kita perkenalkan kepada masyarakat, lebih lagi kepada anak-anak muda kita, kerana kemampuan mereka untuk berfikir luar kotak, untuk mengeluarkan lagi idea, untuk mencampahkan lagi cadangan-cadangan yang bernas supaya situasi ataupun demografi haji umrah tu tak tertumpu kepada golongan agamawan semata-mata. Jadi kalau kita dapat fahami hari ini, mereka bukan saja diajar dari sudut pengajar Islam, tetapi mereka juga diajar tentang pengurusan perniagaan, pengurusan dalam kumpulan, dan inilah yang memainkan peranan besar supaya mereka faham bahawa haji umrah ini bukan sahaja soal menjadi seorang mutawif, tetapi lebih fokus kepada untuk meningkatkan kredibiliti diri mereka sebagai seorang penjual di luar sana. Saya nak tanya, bagaimana kemahiran dari diploma haji dan umrah boleh digunakan dalam industri pelancongan dan hospitality yang lebih luas? Okey, baik. Bila kita tengok orang yang biasa bawa jemaah umrah dan haji, mereka adalah jemaah ataupun mereka adalah seorang mutawif. Lebih baik daripada orang yang bawa mana-mana percutian. Sebab apa? Kita menyantuni dengan ilmu. Kita menyantuni dengan kasih sayang, mengajak orang datang ke Baitullahil Haram dan Madinah. Jadi bukan treatment yang kita buat di dalam haji dan umrah ni akan bagi lebih banyak kebaikan apabila kita buat jemaah yang lain yang tidak terlibat dengan haji dan umrah. Contoh kata kita biasa angkat beg, kita biasa bagi senyuman, bagi tazkirah, itu juga benda yang boleh apply kan kalau kata orang tu pergi melancong, tengok satu negara yang mungkin ada kesinambungan Islam seperti Turki, Palestin dan sebagainya. Podcast Haji dan Umrah kembali dengan lebih banyak lagi kisah insya-Allah dan ilmu dalam kempen misi kami melahirkan mutawif dan jemaah profesional. Hashtag paling ramai, hashtag paling dipercayai, hashtag paling besar dan hashtag terbukti. Hari ini kita bersama dengan Muhammad bin Aris Hazlan, seorang designer dan juga petugas umrah di Zahra Travel. Makin seronok buat tugas sekarang ni.
Makin teruja nak buat trip lagi umrah. Makin teruja. Walaupun sa'i 3 kali. Walaupun banyak masalah yang berlaku, tapi masih lagi rasa. Saya pernah juga bawa jemaah, tapi tak pernah lagi rasa sa'i 3 kali tu. Alhamdulillah lah kan. Kalau boleh tak nak rasa langsung lah. Okey, tentang pembelajaran di Dubai selain daripada outbound dan juga apa tadi yang dikata fiqh haji dan umrah, daripada segi pengurusan emosi, suasana bukan saja dengan jemaah tetapi dengan diri sendiri. Ada tak sesi pembelajaran itu membantu sikit sebanyak? Dia sebenarnya suasana bersama jemaah ni, apa yang di-applykan daripada Dubai ni yang dapat membantu kita ni. Suasana pembelajaran tu sebenarnya. Dia kalau kita belajar dalam keadaan stres pun, balik-balik waktu kita layan jemaah, habis dengan kita stres. Jadi waktu belajar ni yang paling banyak membantunya lecturer-lecturer lah antara. Sebab apa? Lecturer-lecturer kita ni bukanlah lecturer kata cikai-cikai tau. Lecturer kita ni pun bukan mutawif juga. Bukanlah bukan mutawif juga sekarang ni kata. Dia orang pun dah kena macam kena lanyak dah kan. Dia orang pun dah kena lanyak. Jadi dia orang ajar tu bukan ajar semata-mata. Dia orang ajar tu atas dasar pengalaman dia orang. Jadi bila ajar, beza ajar atas kata orang kata kau baca buku lepas tu kau ajar. Beza dengan orang yang dah ada pengalaman. Bila dia bercerita dalam keadaan dia dah ada pengalaman, kau mengajar fiqh haji ke, kau mengajar pasal fiqh ke apa semua ni kan, buat soal jawab jemaah ni dia lagi best. Sebab apa? Dia lagi banyak lain jemaah. Cerita pasal itu, cerita pasal ini. Dia paling susah sekali fiqh ni orang kata bab haid dan nifas untuk wanita. Jemaah wanita lah. Yang tu saya pun sampai sekarang masih lagi dalam otak ni, kata tak dapat lagi ni cakap. Masih lagi fikir. Tapi benda tu membantu oleh kerana lecturer ni, bila orang kata lecturer mesti garang, lecturer mesti jenis straight orang kata kan, belajar tak. Lecturer kita orang ni santai. Ni macam kita tengah santai dia memang santai. Sebab apa? Santai ni dari segi apa? Bukan santai yang kita tak dapat belajar, santai yang kita dapat. Santai tapi sampai. Santai tapi sampai. Ingat di mana ada kemahuan di situ ada highway. Okey. Santai tapi sampai. Jadinya benda yang dia ajar tu bukannya semua orang dalam dunia ni nak kena belajar ikut buku baru dia dapat. Tak. Orang dia nak kena belajar suka-suka, kadang santai-santai tapi dia masuk dalam otak dia. Macam saya, mungkinlah saya lah dari kecil dia ajar belajar dari kitab apa semua. Cuma kita bukan fikir pasal diri kita je. Orang lain dalam kelas tu bukan ada kita saja, ada orang lain juga. Jadinya dalam keadaan yang santai dia sampaikan semua benda. Benda tu dapat orang kata. Contoh Allahumma salli kalau kata kita nak belajar satu benda ni, kalau kita belajar dalam kelas saja, dia rasa bosan kan. Dia bawa kelas keluar, lepak dekat taman-taman tu kan, sambil belajar. Orang kata kan, orang kata bila di luar ni otak kita rasa lagi terbuka sebenarnya. Lagi senang kita nak terima ilmu apa semua. Dia pergi berluar tu dekat mana? Dekat area kolej juga. Dekat tepi-tepi kelas tu dia ada tempat taman-taman santai, ada kolam orang kata kan. Jadinya kita duduk kata kalau dalam kelas kita dengar kena pula aircon orang cakap kan. Ngantuk. Dia datang sikit hilang. Tersengguk dah. Dah terus gone je. Tak ada, dia dah tak ada dah kat dunia nyata ni. Rasanya dah lepas ke mana dah tu. Dah jadi mutawif dah tu rasa tu. Jadinya sebab tu dia bawa keluar. Bila bawa keluar ni kita rasa seronok. Kita rasa satu pengalaman pembelajaran yang lain daripada orang kan. Ini tidak, kita dari zaman sekolah duduk dalam kelas dia rasa lemau kan. Jadi kita nak belajar satu benda baru, dia bawa kita keluar. Memang orang kata sesi pembelajaran di Dumai itu dia mengambil kira orang kata apa kesesuaian kita jugalah dan lecturer ni pun dia orang bukan kaki sombong ke tak. Kita tak bukan saja waktu kelas, malah waktu luar daripada kelas kita pergi pejabat jumpa nak tanya-tanya, silakan. Saya selalu kalau di situ saya selalu buat dengan Ustaz Zaim. Ustaz Zaim. Saya ni seorang yang orang kata kita dah belajar dalam kelas, tapi bila balik tu kita rasa macam aku belajar apa tadi aku rasa kan.
jadinya keluar pada kelas tu kita pergi jumpa dia kat office. Ustaz, kalau yang ni tadi macam mana? Saya nak kena face to face, baru rasa macam dia layan juga dia layan. Dia layan walaupun benda tu sejam 2 jam. Memang biasa sejam 2 jam lah kita orang akan borak kan. Tapi dia layan. Jadinya tak, orang kata tak bosan dia bagi ilmu kat student dia. Itu special ni lecturer rumah. Bagus lah Jadi memang recommended sangat lah mereka untuk siapa-siapa yang nak mengikuti sesi pembelajaran Dumai ni. Ingat kita ada peringkat sijil, diploma dan juga degree untuk pengurusan haji dan umrah. Cepat-cepat dengar cerita Muhammad ni, Masya Allah beliau dah pergi ke sana, dah mula menguruskan jemaah. Cepat-cepat dapatkan info di www.yegmy.com. Tak boleh buang masa dah ni kan. Betul. Lagi-lagi budak-budak yang bawah BSPM apa semua ni. Okay, sebelum kita nak tutup ni, nak dengar satu cerita yang mungkin rare, yang pernah apa orang kata Muhammad alami. Kisah rare. Dia sebenarnya dalam haji umrah ni banyak kisah rare. Sebab apa? Bila kita pergi umrah ni, kita bukannya layan orang Melayu, kita layan orang Arab. Orang Arab ni pelbagai ranah orang kata kan. Kita rasa macam orang Arab ni semua Islami apa semua. Tapi kadang kita tengok baru balik pada keluar Masjidil Haram tu, ni pakai dia punya serban merah tu, lilit hitam apa semua, jubah putih berkola cantik tu. Aku kata ni macam mana ni kata ni kan. Aku rasa dekat dengan Masjidil Haram ni kata kan. Cumanya benda tu kita tak boleh nak petikai. Sebab apa? Dia dekat negara dia. Dia ada budaya dia sendiri. Kadang pun pakai jubah apa semua, tu budaya dia. Betul. Kita budaya kita apa? Baju Melayu. Raya-raya baju Melayu apa semua. Dia orang budaya dia orang pakai jubah. Jadi kita tak boleh nak petikai benda tu. Satu lagi, ada satu cerita lagi. Cerita ni cerita biasa, tapi bagi saya amat luar tersentuh. Bila di Madinah, saya rasa saya tak ada lagi cerita pasal kita kat Madinah kat sini. Waktu di Madinah, kita sampai tu malam. Madinah ni lagi sejuk lah orang kata kan. Malam sejuk, dan saya tak tahulah hari tu macam mana, tiba-tiba tak ramai kat Masjid Nabawi ni. Kita bawa jemaah, pergilah belah depan masjid, tengok kubah hijau. Saya ni tengah record video ni. Tiba-tiba mutawif tu saya cakap, mutawif tu dia nak bagi pengalaman kat saya untuk jadi mutawif. Tengah record video ni, dia tarik tangan saya, "Mat, kau uruskan jemaah ni." Kata, "Aku nak jemaah nangis." Pula. Sebab apa? Sebab tengok makam Nabi kan, kita tengok kubah hijau tu daripada luar. Aku nak jemaah nangis kau buat ni. Yang pergi dengan saya ni, ada yang pergi first time, ada yang first time mungkinlah kita boleh nak buat dia nangis. Ni yang second time, third time ni macam mana kita nak buat nangis? Saya cakap, macam ni lah saya ni kamera bagi kat ustaz, pergi ke depan. Assalamualaikum jemaah semua. Dia yang bestnya sebab time tu boleh bagi nangis sebab apa? Waktu tenang, sejuk, tak ramai orang. Assalamualaikum jemaah semua. Sekarang kita dah sampai antara salah satu tujuan besar kita buat umrah ni kata. Kita sampai di tempat yang mana satu dunia nak pergi tempat ni. Satu dunia nak jumpa dengan orang ni. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita daripada kita di Malaysia, ada waktu yang kita tak ingat bukan Nabi sebenarnya. Kita tak fikir langsung pasal Nabi ni. Tapi Nabi sebelum dia mati, dia dah fikir dah pasal umat dia. Ummati. Padahalnya kita ni belum hidup lagi waktu tu. Tapi Nabi dah fikir. Kita bukan nak cerita sedih ke apa kat sini. Cumanya waktu tu cara kita nak bagi orang kata jemaah ni sedih. Kata kan. Masalahnya waktu tu dia jadi masalah besar kat saya apabila kita cerita kat jemaah nak bagi jemaah yang sedih dengan kita sekali menangis. Lah penyudahnya siapa? Kawan ustaz yang ingat yang saya cakap bawa 3 kali sa'i tu. Last dia yang ambil alih sebab dia orang tabligh. Dia yang ke depan pula, dia yang bercakap. Sebab apa? Ustaz nak satu jemaah ni, satu grup ni bukan sahaja jemaah, bukan sahaja mutawif atau petugas yang bercakap, tapi kita nak timbulkan macam sifat kekeluargaan tu lah sesama jemaah ni kata. Jadinya dia pun nak ke depan nak bercakap. Sebab kita orang tanya tu, Haji Farid ada apa-apa nak cakap? Dia kata, dia bercakap panjang kata. Alhamdulillah.
Itu antara salah satu pengalaman yang sedih. Ada lagi satu sebenarnya. Maknanya tak menyesal lah awak bawa dia sa'i. Memang tak menyesal. Sebab lepas tu dia cover awak balik. Memang tak menyesal. Sebab apa? Sebab dapat tidur lah lepas benda tu. Kalau tak dapat tidur lagi tu rasa menyesal lagi. Itu antara momennya lah. Momen. Masya Allah ya. Sangat menarik sebenarnya cerita daripada Muhammad. Tapi sebagai alumni kepada Dumai, kita nak minta Muhammad supaya bagi pesanan kepada adik-adik kita yang mungkin sekarang ni tengah tercari-cari ni, khusus apa aku nak ambil ni. Tiba-tiba dia nampak pula podcast ni, ataupun dia tertengok keatan apa macam itulah kan, screenshot dan sebagainya. Tapi masih lagi ragu-ragu. Aku ni tak ada background agama dan sebagainya. Bagi satu tashkil untuk mereka ya. Okey, kepada adik-adik ataupun abang-abang yang nak ambil diploma pengurusan haji umrah ni, jangan takut, jangan gentar. Perasaan takut tu semua syaitan tu. Jangan. Kita kena lawan benda tu. Kalau kita tak lawan, kita orang Islam, kita kena lawan benda semua tu. Kita lawan sebab apa? Sebab nak jadi seorang mutawif, nak jadi seorang yang masuk dalam bidang haji umrah ni bukan satu benda yang mudah. Bila anda dapat masuk dalam Dumai ni, maka berbanggalah dengan diri anda semua. Jangan takut. Ingat tu, jangan takut. Lagi-lagi adik yang baru lepas SPM tu. Ramai yang tanya saya tu nak masuk Dumai tu. Jangan takut, masuk je. Masuk je ya. InsyaAllah. Masya Allah. Muhammad, terima kasih banyak-banyak untuk hari ini. Sama-sama. Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk bertemu lagi. Dan saya percaya dengan apa yang Muhammad share ni, saya nampak satu kematangan walaupun pada umur 21 tahun ni. Satu kematangan yang luar biasa lah untuk saya pada umur yang sebegini kan. InsyaAllah dengan pengalaman membawa jemaah berkali-kali lagi, Allah akan buka jalan kefahaman. Amin. Allah akan buka jalan ilmu. Allah akan bagi pengalaman yang cukup hebat lagi insyaAllah ya. Mudah-mudahan kalau tak jumpa sini, kita jumpa di Tanah Suci nanti insyaAllah. Kalau kita tak jumpa di Tanah Suci pun, kita jumpa di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah. Amin. Daftar sekarang untuk menyertai CJ Profesional Haji dan Umrah atau Diploma Pengurusan Haji dan Umrah ataupun degree. Layari laman web kami di www.yegmy.com. Mulakan perjalanan anda menuju kerjaya yang penuh keberkatan. Kita jumpa lagi untuk episod yang seterusnya, podcast Haji dan Umrah. Assalamualaikum.